episod psychological horror game, di mana setiap episod kan, setiap episod dia merupakan short story yang diceritakan oleh orang yang terselamat daripada kes tu, Nice. dari experience Okay. tu. Macam ni episod 3 tau. Yang Home Alone ni kisah dia apa ni, dia budak, mak ayah dia pergi outstation, tak ada kat rumah lah kan. So dia duduk rumah seorang-seorang. And then malam tu juga ada orang pecah masuk rumah dia. So yang Road Hitchhike ni, dia macam dia berhenti kat hotel lah. Hotel yang macam dia ibarat macam R&R lah macam tu kan. Sebab kereta dia rosak, so dia tidur situ. Waktu dia tidur situ pula ada orang intip, ada orang intai dia. Macam ada orang gimana dia. Creepy. Dia macam boleh kata psycho ke lah orang tu kan. Ini orang tu, and then dia diselamatkan oleh owner hotel tu. Bagi sebiji. Baik. So yang episod 3 ni aku tak tahu macam mana. Nak tahu kena main. Nak tahu kena main lah. Ya bodoh. Pantai.